Apa hukum jual emas secara online? Customer bayar full dan tunggu postman hantar ke rumah. Jawabnya asalnya haram. Asalnya jual beli emas mestilah dengan tunai dan qabat. Maksud tunai ni kita bayar cash dan hari tu juga diserahkan emas. Walau bagaimanapun ulama-ulama moden, ulama-ulama mutaakhirin memberi keringanan. Kerana jual beli ni terlalu lama, dia diberikan kelonggaran. Jual beli secara kita hantar duit dan dia hantar barang. Kena ada 3 syarat. Yang pertama, kita bukan beli dengan emas, kita beli dengan duit. Yang kedua, dia boleh hantar kepada kita emas itu bila-bila masa yang kita kendaki. Yang ketiga, hendaklah harga yang tersetujui oleh kita dan berat emas yang dihantar tidak ada kekurangan sedikit pun. Jika ada keraguan pada 3 syarat ini, tidak sah jual beli.